Last day in Sabah. Okay, so sekarang kita tengah ready untuk check out pukul 12. Lepas tu Metok macam nak singgah balik pasar Filipin sebab I nak beli amplang cheese. Semalam tak beli, Mama beli. So try lah kan. Bila try tu, sedap rupanya amplang cheese. Kalau amplang yang biasa tu macam kurang sikit, tapi amplang cheese sedap. So I nak singgah balik dan beli. Lepas tu pukul 5 kita dah kena pergi airport. Pukul 7 flight kita balik ke KL. So let's go. Sampah dah letak satu tempat. So, jom. Ya Allah, ya. Ya, angkat ya, tolak je lah ya. Ayah boleh dudukkan. Cantik lah Iya dengan kakak pakai baju tu. Ibu beli kat TikTok. Ibu beli kat TikTok macam tu. Atuk pun beli kat TikTok. Ibu pun beli kat TikTok. Nenek sangat. Kita tengah tunggu ayah ambil kereta. Oh, dah sampai dah kereta. Dah merah tu. Tu ayah. Dah. Jom. Bawa beg sikit-sikit. Ya, bawa lah. Tak dia bawa. Tu. Nak turun? Dah beli dah semalam. Plastik dia benda ni. Ya. Asalnya tadi kita orang nak pergi solat dengan nak makan dekat area-area Masjid Terapung tau. Sekali jalan jam gila. Lepas tu barulah teringat malam tadi seorang ahli politik Bong Mohtar meninggal dunia dan dia disolatkan dekat masjid yang kita nak pergi tu dan dia dikebumikan juga dekat area-area situ. No wonder lah jam sangat-sangat. So kita orang patah balik. Lepas tu kita orang tengok je mana kedai makan yang ada dekat laluan tu dan jumpalah kedai ni, Bah Kopitiam. So kita nak makan dulu. Lepas tu kita check lah. Andai kata jalan dah okey, kita pergi Masjid Terapung tu. Tapi kalau andai kata tak okey lagi, kita akan pergi ke next destination lah. Pistachio pandan ais latte. Nah, try lah. You try. Sedap. Sedap ke dadah. Nasib baik dia buat tak manis. Tahu nak nasi. Oh ya. Nasib baik yang ambilkan untuk ibu sudu dengan garpu. Ni nasi lemak. Awi pik tangan dah basuh. Nasi ayam. Nah. Sedap ke Awi? Okey. Kau banyak. Sup. Jangan makan bawang. Makanlah mushroom. Saya. Sarah. Yang makan mushroom. Ayah tak makan mushroom. Dia makan. Jom. Kita tukar plan. Kita tak pergi Masjid Terapung. So kita pergi Masjid Negeri. Kenapa? Ya. Tak baik tau marah-marah dekat masjid. Apa ya? Tak boleh. Tak boleh rumput tu dia tutup. Kat dalam masjid ni ada Suq Al-Madinah. Suq tu pasar dalam bahasa Arab. Apa tu apa? Hospital Queen Elizabeth. Buat apa tu nama hospital ni? Dulu kan Sabah kan British yang jajah. Dekat Google dia kata Museum Sabah ni temporary close, tapi kita degil. Kita nak tengok juga betul-betul close ke kan. So kita sekarang dekat Museum Sabah. Azari tengah pergi tanya. Tadi mu cakap tengok apa? Tengok apa? Tengok apa? Tadi apa nama dia? Atkinson Clock Tower. Atkinson Clock Tower. Atkinson Clock Tower. So ini sejarahnya. Clock Tower ni dinamakan sempena nama dia lah, Mr. Francis George Atkinson. Hasil risikannya adalah yang ditutup adalah main building sahaja. Kat luar-luar ni kita still je boleh tengok dan free. Tak payah-payah. Galeri kereta api. Oh, ni lah yang masih ada lagi tu kan? Ya, yang jalan daripada mana tah? Still ada lagi sampai sekarang. Wah, boleh ku tolak.
jangan naik. Apa? Satu ketika dahulu, masa zaman penjajahan British, kereta api ni merupakan pengangkutan utamalah di Sabah ni. British buat untuk angkutlah hasil muka bumi yang dicuri dari negara kita ni untuk dibawa ke pelabuhan, seterusnya balik ke negara mereka lah. So dekat sini dia adalah share stesen kereta api pertama yang dibina, stesen-stesen kereta api yang ada ketika itu dan yang masih kekal hingga ke hari ini. Lepas tu adalah juga barang-barang lama yang disimpan dan dipamerkan di museum ni. Pada metod penjajahan ni, walaupun ialah hasil bumi kita dicuri oleh negara lain kan, tapi salah satu kebaikan lah yang kita dapat adalah kemajuan negara-negara besar tu kita dapat juga. Contohnya macam kereta api British yang buat kan, dari situ kita pun tahu macam mana nak buat kereta api kita sendiri. Dan sekarang tengok negara kita dah lebih maju daripada negara barat. Kali naik 5 orang sahaja. Ya. Ya. Ini mana beg mama tak bawa keluar Taklah kot bang. Kan dia dah macam ni kan. Dia dah buat kalis air lah kan. Berlapis-lapis kan. Hari tu dia cakap apa? Traditional Iranun House. So boleh lalu lah sana. Oh, bahasa Korea pun ada. Wah. Ya, orang dulu rumah dia macam ni lah ya. Macam ni. Tapi ibu. Tak ada TV. Dia tidur kat situ. Macam ni lah. Ni simpan air. Tempat untuk masak. Macam ni lah. Kenapa dia punya masak macam ni je? Yelah, ni macam ni lah dulu-dulu. Dia tak ada duit ke? Dia tak ada duit ke, ayah? Dia tak ada duit ke? Ini macam apa tu? Untuk uli-uli something. Ya, getah. Besar juga tempat dia tau. Bukanlah macam like museum biasa-biasa je. Bukan, kau tengok ni. Dia tunjuk semua traditional house untuk setiap suku-suku di Sabah ni. So memang sangat informatif lah ceritanya. Cuma mungkin tidak dijaga. So macam macam sampah banyak, daun kering. Lepas tu ada tempat yang macam dah rosak-rosak sikit. Sayang lah. Tapi sebenarnya dia sangat best. Lepas tu nak bergambar pun cantik. Sebab memang kawasan dia estetik lah, orang kata estetik. Okey je ni kalau nak bangunkan balik ni. Cik kita pula yang tukang suggest kan. Ni tiba-tiba ada daratan. Tiba-tiba ada daratan lah. Kan? Boleh pijak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. So dia macam daratan di tengah-tengah sawah gitu. Ibu kat tengah-tengah tasik. Lompat. Ya kena lompat. Ya kena lompat. Jangan masuk lecak. Bukan lompat kat situ. Dah, nanti pun basuh. Nanti pun basuh. Nah, jom cari toilet, jom. Nah. Jom toilet. Oh, ni rumah Brunei. Dah bersih? Kenapa ya salah lompat? Ibu tak bukan dengan dia. Taklah, ibu dulu kecil-kecil main tanah. Hujan. Tadi Awi dengan Zara dah lari dah. Kan ya kan? Kita tunggu hujan berhenti kan? Hello. Dah. Langan banjir kan ya? Hujan. Langat banjir belum? Langat banjir dekat Balai Poli Pasir 18. Kek lapis Borneo. Rasa sikit-sikit je tau. Mana yang sedap bagi tahu ibu. Ni bacalah dulu. Baca dulu. Ni Milo sedap. Mana sedap? Mana sedap ya? Janganlah nanti tak ingat. Yang ambil yang mana tadi? Ada coklat mi. Mana? Sedap? Sedap tak? I don't like milk. Alah. Pekap je.
Oreo sedap. Akhirnya lepas 5 hari 4 malam, trip Sabah kita pun sampai ke penghujungnya. Dengan trip Sabah ni, maka lengkaplah metod dengan husband jejak ke semua negeri dan wilayah yang ada dalam Malaysia. Barulah rasa macam betul-betul anak jati Malaysia. Tapi paling best bukan sekadar tik tempat dalam peta sebenarnya. Yang paling mahal adalah memori yang kita bina sepanjang trip ni. Since kita orang travel satu Malaysia ni semua dengan anak-anak, so memang banyak memori, ada drama, ada lapar tak tentu masa, merajuk, tiba-tiba nak dukung apa semua tu kan. So semua tu memang pengalaman yang sangat-sangat berharga. Ramai kata buat apa susah-susah travel dengan anak, bukannya diorang ingat pun. Tak, kita bukan nak bagi diorang ingat, kita nak bagi kita sendiri, kita as mak ayah ni memori kita sendiri sebenarnya. So thank you korang sudi tengok semua episod Sabah ni sampai habis. Dan untuk yang baru jumpa channel ni dekat episod ni, sebenarnya trip Sabah ni ada 5 episod semua sekali, so korang boleh tengok daripada awal sampai akhir. Bye Sabah. See you next time. Bye Sabah. See you next trip. See you next trip. See you next week di Sabah. Sekarang. Ni nak tidur sekarang? Tadi bunyi tau. Kita pulang tau. Ladies and gentlemen, boys and girls, please store your baggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. The